Assalamualaikum gang, jumpa lagi di dalam vlog aku. Ini percubaan untuk kita menaiki LRT. Train LRT ni baru je buka untuk orang awam. Akhirnya LRT 3 dah mula beroperasi. Macam biasa guys, kena ambil tiket dulu sebelum kita naik train. Korang kena select lah jalan korang nak sehala ke, dua hala ke, nak menuju ke destinasi yang dekat mana. Okey, kita dah dapatkan tiket. Kita masuk. Kita sudah pun melepasi gate. Now kita menuju ke terminal dan naik kereta api. Macam biasalah stesen baru ni kan, semua tempat bersih, baru, selesa. Ramailah orang nak cuba. Nak tunggu train tak adalah lama sangat, lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit macam tu lah. Ni belakang saya ni. Train ni nampak selesa lah kan, baru, berhawa dingin, perjalanan pun lancar. Budaya dalam train ni, kalau nampak orang tua, perempuan mengandung, kita kena utamakan lah, bagilah diorang duduk. Sambil menunggu ketibaan ke destinasi yang korang nak pergi, korang layanlah view-view setiap perjalanan tu. Best juga kan, sekali-sekala naik pengangkutan awam, tak perlu nak fikir pasal parking. Seronok tengok pemandangan bandar-bandar dalam train ni. Sempena beroperasi ni LRT 3 ni, aku bawa family aku pergi ke IKEA saja berjalan-jalan. Macam biasalah, makin hampir dengan kota bandaraya, makin sesaklah orang dalam train. Korang tengok dah betapa selesanya naik train. Wife aku berdiri pun dia boleh tidur. Aku agak tempoh masa perjalanan nak menuju ke bandar utama ni lebih kurang dalam sejam lebih lah, macam tu Tak perlu risau terlepas stesen, sebab setiap hentian diumumkan dengan jelas. Naik train ni mudah je, orang boleh tengok setiap stesen tempat yang akan train berhenti. Okey geng, aku pun dah nak sampai. Aku kena keluar menapak sikit untuk dapatkan Grab untuk pergi ke IKEA Damansara. Sekali-sekala berjalan macam ni, naik train ramai-ramai pun seronok juga.
bila kita nak keluar daripada stesen ni, pergerakan kita jadi mudah bila ada eskalator yang banyak dan selesa untuk bergerak. Macam biasa, nak dapat Grab dekat KL ni bukannya susah. Kau tekan je dekat app, sekejap je dia sampai. Inilah misi sebenarnya, nak makan dekat IKEA, menaiki LRT. Tak jauh pun LRT Bandar Utama tu dengan IKEA Bandar Utama Damansara ni. Lebih kurang dalam 5-10 minit dia dah sampai. Sebenarnya aku pun dah lama tak makan dekat sini. Dulu masa anak-anak aku kecil, selalulah aku datang. Menu-menu dia semua sedap. Tempat pun selesa nak makan. Air delima dia mantap. Korang boleh refill berapa banyak kali korang nak refill. Yang paling jadi favourite aku dekat sini adalah dia punya dessert-dessert. Memang sedap. Macam biasalah geng, bila dah makan, perut dah kenyang, nak gerak balik naik pengangkutan awam memang jadi malas dah. Macam biasa, aku kena dapatkan Grab dan balik ke stesen LRT Bandar Utama. So LRT ni dia Isnin sampai Khamis sekitar 6 pagi hingga ke 11.30 malam, sekitar 6 pagi hingga ke 12 malam. So hari Ahad cuti umum 6 pagi hingga ke 11.30 malam. So korang jangan lupa lah waktu train yang last pukul berapa. Kalau tak, korang kena cari inisiatif untuk balik guna cara lain. Jadi macam biasalah, kita kena dapatkan tiket semula untuk balik. Sebab sekarang ni waktu yang aku pergi ni adalah waktu LRT masih percuma lagi. Jadi kalau dah mula beroperasi dengan bayaran, korang kena alert lebih awal lah. Biasalah, suasana dekat kota bandaraya ni orang memang sesak sikit lah. Lagi-lagi waktu malam bila nak balik pulang. View pada waktu malam lain geng. Malam penuh dengan cahaya warna-warni dekat bangunan tu, sangat cantik. Adalah boring nak menunggu sampai nanti. Tak adalah kita boring sementara nak menunggu sampai ke destinasi. Aku pun dah sampai di LRT John Setia. Alhamdulillah, semuanya selamat, perjalanan pun selesa. Nak keluar ni nak kena jalan jauh sikit. Semangat kena kuat sikit sampai ke parking kereta dekat luar sana. So, dah sudah. So, tamatlah sulah. Tamatlah sulah. Tamatlah sudah. Ajukan tadi. Terima kasih. Dah habis kita menaiki Rapid LRT ni, Rapid KL. So kita nak balik.
Setakat ni saja. vlog aku untuk kali ini. Moga kita berjumpa lagi. Bye bye.